Lagi mereka ni semua jangan ambil duit. Siapa mai bagi cukup 26 bungkus, jangan ambil sekupang pun jangan ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buka familiar baru tengok tak saat ni. Tengok apa tu? Tu Allahu Akbar. Sihat ah? Sihat alhamdulillah. Dah goreng-goreng lah. Beli baju di Pamali. Ha. Baru tengok. Baru sudah 5 minit lepas tu saya buat live. Alhamdulillah nampak Allah tak. Allah hantar. Hey, emoji saya pakai gambar. Geng, Cikgu Syahri geng. Assalamualaikum Pak Abang. Semua sihat ke? Duk ada 11 orang ni. Dulu duduk UK Perdana tak sampai. Saya buat nasi rancang tu pakai cikgu mai. Saya tahu tak sampai. Hari ni duduk kat Penang terus sampai. Tu kata rezeki. Saya pun jauh mai ni pada Kuala Lumpur ni. Tengok macam-macam ada nampak. Ni apa dia ubi ni? Ubi, telur. Cukup cantik ubi, telur pun nampak cantik salut halus. Goreng elok. Oh kat 300 orang dah mamu. Padu ni mamu. Dia saya dapat dah ni. Ni toko rendang mamu. Kalau korang tengok nampak crunchy. Lepas tu ada dalam tu ada telur. Mamu buat 3 kat saya. Buat 3 set lu. Mamu Tanjung Empire no. Saya bayar kat QR ni no. Saya belanja cikgu. Betul? Saya belanja cikgu. Tadi saya makan satu ni saya bungkus 3 lagi ni. Tak apa, saya belanja. Betul? Cukup alhamdulillah. Mamu belanja pula kan? Janganlah. Mamu belanja. Alhamdulillah. Saya bayar untuk 30. Nah, saya ambil 4, baki 26. Lagi depa ni semua jangan ambil duit. Siapa mai bagi cukup 26 bungkus, jangan ambil sekupang pun jangan ambil. Ni saya buat kenduri. Semoga dengan kenduri saya ni pahala boleh kat mamu. Tak apa, tak cukup hari ni, ambil esok. Bagi cukup. Buatlah macam mana pun. Mamu, minta maaf saya kacau mamu. Dah lah kidnap mamu punya live kan. Allah, baik. Makan. Okey mamu, terima kasih banyak-banyak. Selamat berjaya dalam kehidupan. Jangan give up. Saya nak gerak dah. Nah. Kuat semangat sikit mamu. Alright, nah. Okey, mana tengah tengok video ni, support mamu guys. Kita make sure sampai lah ni orang lelah, orang flat ni maki dia balik. Pergi menegak kat belakang ni. Buat macam tu. Tu best. Okey mamu, jumpa lagi nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, assalamualaikum. Saya sekarang ni dekat Hospital Pulau Pinang. Tempat ni banyak memori untuk saya. Tapi hari ni bukan nak cerita pasal saya. Saya nak bagi dia orang rasa toko rendang legend mamu. So siapa saya nak bagi? Saya nak bagi kat semua pengawal-pengawal keselamatan kat sini. Dia orang mesti lapar, kerja berdiri. Halo, hai. Apa khabar? Assalamualaikum. Nak ada rezeki sikit, makan sikit sekali. Alhamdulillah. Ni toko rendang. Pernah makan tak? Clear noh. Makan sikit toko rendang, saya buat kenduri sikit. Okey, jaga diri elok. Macam mana kerja okey ya? Siapa dia cikgu silap orang ni? Toko rendang makan sekali. Terima kasih. Makanan. Assalamualaikum. Ada berapa orang ni? Nak rendang guna nala. Okey, 4 orang dah pakat minum nanti seorang sikit. Okey, macam mana kerja okey ke? Okey, cantiklah rambut saya minat. Okey, jaga diri elok Okey, bye. Okey, mana tengok video ni? Okey. Saya sekarang ni dekat Taman Free School, kedai Mamu Legend. Dulu jual nasi dalca dekat UK Perdana. Sekarang ni jual toko rendang. Okey, toko rendang Legend. Jujur saya cakap, toko rendang dia sedap. Licin. Saya makan habis. Kuah dia memang padu. Kuah ubi keledek ni. Support Mamu. Biar dia berniaga ramai-ramai sampai lain-lain orang flat maki dia hampir berniaga sembalik. Macam tu pun best. Okey. Kita jumpa lagi. Cikgu Syahri Free School, Jelutong, Pulau Pinang. Sayang korang.